Pernah tak anda terfikir kenapa cerita tentang pocong sangat berbekas dalam ingatan masyarakat kita? Pocong, dengan istilah teknikalnya mayat terbungkus kafan, bukan sekadar cerita kosong. Ia membongkar nilai adat dan ritual pengebumian yang jika terabai, dipercayai roh akan terperangkap di antara dua dunia. Sekarang, anda mungkin tertanya, adakah ini hanya cerita rekaan atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Bagi sesetengah orang, pocong adalah simbol kegagalan menunaikan tanggungjawab terakhir terhadap si mati. Ritual pengkafanan dan simpulan di hujung kain bukan sekadar tradisi. Ia membawa makna spiritual dan sosial yang mendalam. Bayangkan satu malam anda berjalan di lorong sunyi dan terbayang sosok putih melompat-lompat. Jantung berdegup kencang, minda mula memproses. Adakah ini sekadar ilusi optik atau manifestasi trauma kolektif kita terhadap kematian? Pocong, walaupun menakutkan, mengingatkan kita tentang pentingnya closure atau penutupan emosi. Tanpa closure, bukan sahaja roh yang dikatakan resah, malah yang hidup juga tidak tenang. Jadi adakah pocong benar-benar wujud secara fizikal atau hanya wujud dalam ketakutan yang diwarisi? Kita akan selongkar lebih jauh dalam kisah ini. Let me tell you a story kisah seorang pemuda bernama Haris. Pulang sendirian waktu malam selepas seharian di pasar yang sibuk. Lorong yang biasanya selamat tiba-tiba berubah jadi gelanggang ketakutan. Di sini berlaku detik transformasi dari rasa aman kepada panik mutlak. Anda pasti pernah dengar istilah psikosis malam, iaitu keadaan di mana minda kita mencipta ancaman dari perkara biasa, terutama bila di bawah tekanan atau takut. Haris mula dengar desiran daun, angin yang sejuk dan kemudian sosok putih berdiri di pertengahan jalan. Sekarang, apa yang anda akan buat jika berada di tempat Haris? Berani menegur atau membeku kaku?